Apa masalah awak Dia yang ajak saya keluar. Kalau dia ada perasaan kat saya, bukan salah saya lah. Saya tak boleh halang dia. Dah. Syah! Oh, biar ada balik kerja. Keluar. Berambus. Keluar kenapa? Nak sangat perempuan tu kan? You berambus. Tak payah nak berlakon sangat lagi. Berlakon apa you ni? Dah. Buat perangai lagi. Buat hal lagi ke apa ni, Zaim? Mami nak save perempuan ni lagi, Mami. Kalau Mami jadi Syah, Mami akan buat benda yang sama. Keluarlah, Zaim. You berambus. Saya nak pergi mana? Lagi tak guna apa-apa. Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama series Sumpah Ibuku episod ke-17. So, kalau korang tengok dalam klip tadi yang mana berlaku pertelegahan antara Syah dengan Iman lah. Yang mana Zaim masih lagi tak boleh move on dengan, kalau nak kata bekas isteri lah, sebab dah cerai. Tapi belum diputuskan di mahkamah lagi. So ceritanya Zain masih nakkan Iman sebagai isteri. So maksudnya boleh rujuk balik lah. Tapi ada halangan dia, iaitu Syah. Syah ni memang dia tak boleh tengok Zaim dengan Iman. Dia nak Zaim dia seorang lah. Lepas tu benda tu membawa ke rumah sampai Syah buang beg dan halau Zaim dari rumah dia sendiri. Biasalah kalau korang tengok dekat rumah Zaim ni, rumah mak dia Cik Yang ni selalu tag team dengan Syah. Jadi rasanya mak dia memang selalu menyebelahi menantu kesayangan dia lah. Saya pun bila tengok si Syah ni macam kau halau orang, kita boleh kata Zaim ni macam tuan rumah lah. Tuan rumah, kau boleh halau tuan rumah tu dari rumah dia sendiri. Zaim nak pergi ke mana? Dia nak suruh Zaim pergi balik rumah bekas isteri dia lah. Dalam masa saya terfikir, Syah ni tak ada keluarga ke? Asyik duduk rumah mertua dia je. Walaupun saya tahu Syah ni plan dia dari awal memang dia nak harta, dia nak bolot semua kekayaan rasanya lah. Dia nak bolot segala kekayaan keluarga mertua dia, keluarga suami dia. Lepas tu mak dia pula selalu nak mak Zaim pula selalu nak kahwinkan anak dia dengan orang lain sebagai anak lain, jadi bini nombor 2 lah. Macam Zaim dia kahwinkan Syah jadi bini nombor 2. Lepas tu Hadis pula dia nak kahwinkan dengan Fahana jadi bini nombor 2. Jadi dia punca lah Cik Yam ni sebab dia tak suka menantu pilihan anak dia sendiri. Okey, kita jumpa lagi esok. Sekian.